Kalau korang perasan kan, semua benda gunakan elektrik tau. Nak minum air guna elektrik, kita nak tidur guna elektrik, nak sejuk guna elektrik, nak panas guna elektrik. Bila semua je guna elektrik, saya tak nak jadi sekadar pengguna saja. Saya kalau boleh, bila semua benda saya nampak perlu sangat elektrik ni, saya kena tahu untuk menghasilkan elektrik tu sendiri. Sebab tu saya banyak video solar dekat studio saya. Solar ni kita tahu dia renewable energy, tenaga boleh baharu, dia bersih dan sebenarnya dia jimat tau. Tapi adakah dia praktikal kat Malaysia? Kita buat eksperimen. Saya ambil satu solar panel kat sini. Ni waktu pagi, bukan pagi buta lah. Ni dah pagi panas-panas sikit ni, pukul 10-nya tu. Saya connect output dia pada multimeter dan saya condongkan sikit solar panel. Sebab ni pagi kan. Bila dia tegak dapat matahari panas ni, voltage sampai 33.8 volt. Bila tengah hari saya boleh terlentangkan je, dapat juga 33.8 volt. Cuma bila petang saya kena test dekat luar lah, sebab ada pokok blok cahaya kat rumah saya. Ini lepas hujan tau, solar panel dia akan sejuk sikit. So voltage dia akan dapat lebih tinggi sebab sejuk. 35 volt saya dapat. So dekat Malaysia ni memang kita dapat cahaya matahari sepanjang tahun. Kadang-kadang tu adalah musim hujan, tapi sepanjang tahun tu biasanya kita akan dapat cahaya matahari. Kalau dulu, solar ni kira game orang kaya je. Tapi sekarang dah tak. Kat Shopee bersepah barang solar. Kalau rosak ni boleh cari barang ni. Kalau rosak yang itu boleh cari barang tu. Harga pun dah drop. Dia punya barang pun tahan lama. Contohnya bateri kan. Bateri solar, kalau dulu kita kena pakai deep cycle punya bateri lead acid, maybe dalam 2 tahun 3 tahun tu kita kena duk beli baru. Sekarang dah tak. Kita dah boleh pakai lithium iron phosphate punya bateri. Kita beli sekali tahan sampai 7 ke 10 tahun. Kita dah nampak dia reliable kat situ. Dan jimat pula. Jimat kita try calculate. First, kita kena tahu TNB punya tarif untuk kediaman kita. Harga elektrik ni berbeza ikut penggunaan kita. 200 kWh pertama murah. Makin banyak guna, makin tinggi harga dia. Contoh, 200 kWh pertama harganya 21.8 sen. Dalam kalau total kita gunakan semua 200 kWh, RM43 kita kena bayar. 100 kWh berikutnya pula harganya 33.4 sen. Kalikan dapat RM33.40. Tambah dengan nilai sebelum ni, kita dapat dalam RM76. Biasa kalau rumah tak banyak aircon, tak guna barang-barang yang power tinggi, dia punya range elektrik dia dalam RM70 ke bawah lah. Bila korang dah start masuk ke 300 watt hour ke atas, ini dah harga dia mula up. Bracket tarif dia dah masuk 50 sen, 51.6. Kalau gunakan semua 300 kWh dalam bracket ni, kita bayar dalam RM154. Campurkan dengan 76, dapat RM230. Untuk next tarif pun, kita gunakan kaedah yang sama. Kalau bil kita lebih 400, maksudnya kita dalam bracket tarif tertinggi. Okey, ini kalau tarif TNB untuk domestik. Kita duduk rumah. Kalau kedai dia mahal sikit. Sebagai contoh, saya nak ambil, anggaplah sebulan guna dalam 600 kWh ataupun kita kena bayar bil dalam RM230 satu bulan. Untuk penggunaan tenaga elektrik dekat RM230 sebulan ni, kalau 1 tahun kita bayar dalam RM2,760. Kalau 10 tahun kita bayar dalam RM27,600. Andai kata sekarang kita nak pasang sistem solar dekat kita punya rumah, berapa bajet kita nak spend? Kalau sistem siap bateri, saya cadangkan guna dalam 3/4 bajet daripada kos 10 tahun elektrik kita. Untuk kes ni kita kena spend upfront RM20,700 lebih kurang. Kiranya kita ambil bajet untuk bayar TNB tu dalam masa 7-8 tahun punya bil, kita spend untuk beli barang solar, setup solar. Lepas tu kita dah tak perlu bayar TNB, maybe sebulan tu, sebab TNB mesti kena bayar berbulan. Dan minimum charging dia dalam RM3. RM3 tu je kita kena bayar minimum. Tapi kita dah tak payah bayar TNB dah. Depend pada solar saja. Kita generate tenaga solar, kita guna kat rumah kita. Bila ada lebih, kita akan hantar balik ke TNB melalui NEM. Ini sebuah inisiatif kerajaan lah. Lepas 10 tahun, kita dah jana keuntungan. Lagi cantik kalau kita betul-betul kontrol penggunaan tenaga kita untuk utilize tenaga solar saja. Itu lagi cun. Lagi cepat kita balik modal dan start jana profit. Tapi maybe lah lepas 10 tahun tu ada part yang rosak. Contohnya inverter rosak. Kita beli inverter saja. Kalau bateri capacity dah tak cantik, kita top up beli bateri baru. Tapi overall akan menguntungkan. Tapi untuk saya punya studio ni tak adalah fully guna solar sebenarnya. Saya punya setup solar tu
Saya rasa boleh cover dalam RM150 saja bil sebulan. Sebab saya tak boleh fully off grid lagi. Saya masih lagi depend pada TNB. Sebulan bil elektrik saya dalam RM400. So duduk dekat bracket tarif ini. Jadi majoriti kos elektrik saya lebih 50 sen 1 kWh. Bila saya pasang sistem solar kecil saya ni, saya boleh kurangkan RM150 bil. Ini membuatkan bracket tarif saya ni duduk dekat area sini pula. Bermaksud separuh daripada bil yang saya kena bayar sekarang adalah bertarif rendah. Separuh je saya kena bayar dekat area 50 sen ni. Guna solar ni jimat satu hal. Satu lagi, saya suka bila matahari tu terik. Kita tak rasa bersalah guna aircon pasang kuat-kuat tengah hari kan. Tengah panas tu kita tengok, oh panas, panas ni best. Pasang aircon tinggi-tinggi, pergi guna dryer baju saya hidupkan 3D printer banyak tu sekaligus. Tak rasa bersalah sebab kita guna tenaga yang dapat daripada cahaya matahari. Macam free lah, free energy lah kononnya. Kita tahu tenaga yang kita spend tu tak perlu dibayar. Itu syok. Tapi itulah, kadang orang banyak juga tanya saya, bang, TNB tak kacau ke? Dia pasang solar, buat video solar ni semua kan, dah lah merugikan diorang. Kita tak bayar TNB, jadi rugilah diorang. Tak ada kita TNB nak saman ke, nak bagi warning ke, nak bagi tindakan undang-undang ke. Tidak. Ini salah faham banyak orang. Sebab sebenarnya TNB support kita pasang solar. TNB ada G-Spark tau. Diorang provide service untuk solar ni. Siap anda projek solaris, kita pasang solar dekat rumah, hantar detail kat TNB, boleh dapat rebate, dapat duit dengan support government lagi. Macam saya sebut NEM tadi, Net Energy Metering, dia sistem yang membolehkan kalau kita ada solar kat rumah, bila kita ada lebihan solar, kita hantar balik ke grid. Grid ni semua TNB yang pasang kan. Hantar balik ke grid TNB ni dan TNB akan bayar semula ke kita. Melalui pemotongan bil elektrik. Contoh kita punya lebihan tenaga solar ni TNB beli dengan harga RM50, dia akan tolak lah. Contoh bil kita sebulan tu 100, dia tolak RM50. Bila excess power daripada solar kita tu kita hantar ke TNB, ke grid, kesan dia power plant ataupun generator dekat TNB ni tak kerja keras. Sebab barang elektrik semakin kita push dia, semakin dia cepat rosak. Bila cepat rosak, kena selalu buat maintenance. Bila selalu buat maintenance, kos kan dia keluar. Banyak kos nak keluar. Jadi tenaga yang kita supply ke TNB tu mengurangkan load pada generator dia. Dia punya power plant. Bertambah mudah lah dia orang nak jaga power plant dia orang dan jimat kos maintenance. So, jangan takut pasang solar. Tak ada orang nak kacau. Yang penting pastikan sistem solar yang kita pasang tu selamat. Kalau kita boleh DIY, terpulang. Tapi kalau tak reti, dapatkan servis daripada company yang reliable lah. Ok, tu je dah pukul 3 dah. Saya harap saya punya konten ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Bani Buat. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum. Nak sambung buat kerja.